Okey, kenapa Portugis dulu jajah Melaka, tapi dia tak jajah Kedah? Sebab distance jarak tu bang, 600 km tu, jauh tu. Jauh naik basikal mana ada tu dia jawab apa? Diorang sebab tak ada selat kat Kedah. Tak ada selat kat Melaka, kat Kedah. Salah. Baik tau, doing soalan tu salah. bagus juga ni. Jawapan dia pun bagus juga ni. Tu yang bawah-bawah. Sebab Melaka banyak harta. Melaka banyak harta, bukan. Bukan jauh kot. Dia kata distance. Jauh bukan. Sebab Melaka, negeri Melaka paling selamat. Salah. Sebab Melaka pedagang, bukan. Bukan enggak. Okey dah, aku tak ada lama ni. Video aku panjang kan. Jawapan dia, sebab Melaka ada 5 hang je. Hang Tua, Hang Jebat, Hang Kasuria, 5 tu lah. Kalau kat Kedah, hang nak pi mana, hang nak makan belum, hang buat apa, semua hang. Pening tu. Betul dia kalah tu. Dia tak berani. Dia tak berani nak pergi serang. 5 hang pun dia dah pening. Apa lagi kalau dah banyak hang? Betul tak? Betul tak? Kalau dah banyak hang tu memang dia kalah Hang yang ada 5 tu pun tercungap-cungap dia nak menang. Itu pun terpaksa menipu daya waktu subuh dia serang. Kalau dia serang Kedah, banyak hang nak pergi mana, bapak hang mana, mak hang mana. Pak hang, mak hang, nek hang. Tu dah jawapan dia. Tok hang.